Saya mempunyai wang. Kebetulan Pangeran kekurangan wang. Memikirkan perkara ini, saya merasakan bahawa keadaan saya lebih stabil sekarang. Tanpa diduga, Pangeran Hakun mencemooh. Saya tidak mahu. Dia tidak mahu. Saya sangat geram tetapi saya hanya boleh berkata lembut. Walaupun barang minta maaf kecil. Tetapi ia adalah MAS kahwin yang telah saya simpan untuk diri saya selama lebih daripada 10 tahun. Saya fikir saya akan memberikan segala yang saya ada untuk membuat Pangeran lega. Sambil saya berkata begitu, saya mengesat air mata saya secara simbolik. Tunggu sehingga saya habis menangis. Mulut Pangeran Hakun melengkung dengan kepuasan, dengan berat hati berkata, "Kalau begitu, saya akan menerimanya." Lambaian besar tangannya. Dia meminta hamba-hambanya untuk menerima semua MAS kahwinku. Saya tak terkata. Namun, saya menarik nafas lega. Pangeran telah memaafkan saya. Jadi saya tidak akan mengganggu rehat Pangeran. Dong Mei, jom. Hanya apabila saya berasa lega. Di sebalik tirai manik, sepasang mata hitam sama-sama mendedahkan bahaya dunia. Tunggu sebentar, siapa yang mengatakan bahawa saya telah memaafkan kamu? Saya hidup 18 tahun. Ini adalah kali pertama saya berpengalaman orang tidak tahu malu. Selepas menerima semua harta saya, dia masih kurungkan saya di kediaman Pangeran. Saya kelihatan risau. Pangeran, apa Pangeran nak buat? Kedengaran bunyi yang tidak disangka-sangka dari perutku di sebalik tirai manik yang tebal. Wajah lelaki itu gelap seperti air. Setelah kamu selesai makan, berlutut dan fikirkan dengan teliti tentang apa yang saya nak. Dalam satu perkataan, saya tidak mempunyai ruang untuk menolak. Pembantu rumah menghidangkan lebih daripada sedozen hidangan. Sekaligus, Cik, sila makan. Cik akan dapat menjawab soalan Pangeran apabila Cik kenyang, saya tak terkata. Di sebelah, terdapat seekor kucing putih yang sangat gemuk menjilat bulunya. Pembantu rumah itu tersenyum ramah kepada saya. Ini haiwan peliharaan Pangeran. Pangeran memerintahkannya untuk menemani Cik makan. Patutkah saya memuji Pangeran? Dia cukup bertimbang rasa. Pembantu rumah menyediakan hidangan untuk saya. Pangeran berkata, Cik terlalu kurus. Cik boleh makan seberapa banyak yang Cik mahu di hadapan pinggan yang penuh dengan kelazatan. Saya dikalahkan. Selepas makan, Dong Mei menangis dalam kekecewaan. Cik, bagus sekali makan kenyang. Saya mahu menjadi pembantu rumah di kediaman Pangeran. Jangan cakap pasal Dong Mei. Saya juga mahu menjadi anak perempuan Pangeran Hakun. Budaya sekarang menghargai kekurusan wanita dan semua wanita muda dari keluarga bangsawan adalah lemah dan sehingga pembantu rumah peribadi pun mempunyai pinggang yang ramping. Jika tidak, mereka dikira menjatuh maruah tuan mereka di kediaman Pangeran. Pembantu-pembantu rumah semua kelihatan sangat stabil, sehingga angin kencang pun mereka tidak dapat diterbangkan. Sayang sekali Dong Mei menderita bersama saya dan kelaparan setiap hari. Mungkin sebab dah kenyang. Apabila saya kembali melutut di sebalik tirai manik itu, kemarahan saya berkurangan separuh. Dan saya sebenarnya memikirkan apa yang Pangeran Hakun mahukan. Dia kini lemah, dan pembantu rumahnya menyokongnya dan memberinya sup ayam. Tetapi pembantu rumah itu menghidap penyakit mata dan selalu menggunakan hidung Pangeran Hakun sebagai mulutnya. Memaksa seorang untuk makan manakala seorang lagi enggan makan. Di tengah-tengah api dan kilat, saya meluru ke hadapan dan mengambil mangkuk sup. Pangeran, baik saya yang suap. Sebagai seorang manusia, saya harus mengambil inisiatif. Saya memberinya sup ayam. Selembut-selembutnya. Pangeran, penyakit ini akan sembuh dalam beberapa hari lagi. Pangeran tak perlu risau sangat sampai bilalah kemarahan perlu dibalas. Pangeran Hakun tiba-tiba terbatuk dan meludahkan seteguk darah keruh. Pangeran bertanya, apa yang kamu rasa saya patut lakukan? Jantung saya melompat ke atas dan ke bawah. Penyakit ini nampaknya serius dan Pangeran tidak akan bertahan lama. Dia menutup matanya semula dan berbaring di atas katil. Esok, kamu akan terus melayan saya meminta maaf dan berkata, Pangeran, kami akan mendapat reputasi buruk jika kami tinggal berduaan di dalam bilik yang sama. Tetapi dia tidak suka ini, Yun Hee. Jika kamu boleh menutup mata orang lain dan mencari Sung Hai, Pangeran Hakun berkata dengan pandangan yang mendalam di matanya,
Sudah tentu kamu boleh mencari jalan untuk datang ke kediamanku tanpa ketahuan sesiapa. Ketika itu, saya terdiam. Nampaknya, seorang gadis tidak boleh terlalu berkebolehan. Apabila saya melangkah keluar dari kediaman Pangeran, pengawal itu menghalang saya dan berkata, Gadis, lebih baik kamu tidak melalui pintu masuk utama. Ia akan membawa reputasi buruk kepada Pangeran. Saya terdiam. Bilakah hari-hari sebegini akan berakhir? Dome membulatkan matanya. Oh, kediaman Pangeran sangat mulia. Mengapa kamu semua pekat dan buta? Memang tidak ada orang biasa di kediaman kami. Pengawal itu tersenyum manis. Kami semua dilahirkan dengan penyakit. Mujurlah kami bertemu Pangeran, supaya kami dapat bertahan. Cik, kebaikan Pangeran kami. Tentu Cik akan tahu tak lama kemudian. Selama beberapa hari, saya melakukan jenayah senyap-senyap. Terdapat kabar angin yang sama-sama di luar bahawa terlihat anak gadis Perdana Menteri bertemu dengan Pangeran secara peribadi. Akhirnya ibu saya terdengar. Ibu mengarahkan pembantu untuk mengukur pinggang saya dan berkata, dalam beberapa hari sahaja, pinggangmu telah menjadi lebih tebal 1 inci. Anda melakukan apa-apa skandal di luar? Sebaik sahaja saya mendengar ini, saya tahu ibu nak tanya sama ada saya hamil. Jantung saya berdegup seperti drum. Tidak, saya telah makan terlalu banyak baru-baru ini. Tetapi ibu saya tidak percaya sebaliknya. Dia meminta seorang pembantu wanita untuk membugilkan saya dan menguji keperawanan saya, tanpa menghiraukan perasaan terhina dan air mata saya. Akhirnya, ibu menarik nafas lega. Baiklah. Jangan pelahap, pergi terima hukuman. Sejuk ayat. Ini, walaupun saya sudah kebas berkali-kali, saya masih berharap suatu hari nanti, dia akan berasa kasihan kepada saya dan membiarkan saya makan lebih banyak. Ibu. Saya akhirnya diam. Saya akan kurangkan makan. Ibuku tersenyum penuh kasih. Baik. Maharaja suka pinggang langsing. Cuma kamu kena tahan lapar. Dia juga tahu bahawa saya menderita. Tetapi untuk keutamaan Maharaja yang tidak penting, dia sanggup membuat saya menderita lebih dari 10 tahun. Saya mendengar bahawa Maharaja memihak kepada Pangeran Hakkun dan menjawab semua permintaannya. Selepas menghabiskan setengah bulan bersama, Pangeran Hakkun tidak seram seperti yang dikatakan oleh kabar angin. Sentiasa acuh tak acuh, tidak berminat dengan apa-apa. Pada suatu hari, atas nama melawat pesakit, saya masuk ke kediaman Pangeran dengan terang-terang. Pangeran Hakkun menutup matanya dan berehat di atas katil. Pembantu rumah tidak dapat menghalang saya. Saya meluru ke hadapan dan menciumnya dengan kuat sehingga dia tidak dapat bertahan. Akhirnya, Pangeran Hakkun membuka matanya. Matanya tenang saja dan berkata, apa permintaan anda? Saya terlalu malu untuk bercakap dan tidak dapat mengeluarkan sepatah perkataan pun. Jika anda tidak memberitahu saya, Pangeran Hakkun berkata dengan tenang. Bagaimana saya boleh bersetuju? Saya berkata, kahwini saya.